Laknat maksudnya dijauhkan daripada rahmat Allah. Yang ini dijauhkan daripada segala kebaikan. Justru orang yang dilaknat, ini orang yang dijauhkan daripada segala apa kebaikan. Dengan erti kata tidak ada apa kebaikan sama sekali pada orang tersebut. Justru dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'nul mu'min ka qatlih. Melaknat orang beriman seperti membunuhnya. Awas, perhatikan, jangan sekali-kali bermudah-mudah dalam melaknat dengan sesama muslim. Kenapa? Kerana laknat itu seperti membunuhnya. Sebab kalau orang tu dah tak ada apa kebaikan, buat apa lagi ni nak hidup di atas muka bumi? Kalau dia dijauhkan daripada segala kebaikan, maka dikatakan melaknat orang beriman seperti membunuhnya. Dan kita ditegah daripada bermudah-mudah dalam perkataan laknat ini. Apatah lagi kalau kita melaknat orang-orang yang dekat dengan kita, atau kita melaknat barang-barang kegunaan kita. Laknat ini bukan hanya pada manusia, bahkan pada haiwan dan barang-barang kegunaan. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kamu mendoakan atas diri kamu kecuali hal yang baik-baik. Fa innal malaikah yu'minuna ma taqulun. Kerana sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang kamu katakan. Tinggal lagi baik atau buruk yang dikatakan itu. Jangan kamu mendoakan atas diri kamu kecuali kebaikan. Dan satu peristiwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang wanita Ansar melaknat untanya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya, Nabi perintahkan supaya unta itu ditinggalkan, dibiarkan. Jangan ada siapa yang nak tunggang, atau jangan ada siapa yang nak mendekati unta itu. Kenapa? Kerana unta itu telah dilaknat. Didoakan laknat oleh wanita Ansar umpunya unta tersebut. Perawi mengatakan, maka kesudahannya unta itu berkeliaran bersendirian. Tak ada siapa-siapa nak usik. Kerana unta itu dianggap telah didoakan laknat atasnya. Justru tidak ada apa kebaikan untuk mendekati unta itu, apatah lagi menunggangnya. Apakah perkataan-perkataan laknat dalam bahasa Melayu? Kita kata yang pertama, celaka. Perkataan berbeza tapi maksud hampir sama. Demikian perkataan sial. Celaka engkau, sial engkau. Satu lagi, lahanat engkau. Samalah tu. Lahanat itu perkataan Arab yang dimelayukan. Perkataan Arabnya laknat. Wallahu a'lam. Saya pun tak tahu kenapa laknat jadi lahanat, tapi maksud dia sama. Demikian perkataan tak guna engkau, jahanam, segala nama-nama haiwan di hutan beralif baya, haiwan yang menggonggong. Keburukan apa lagi kalau seorang manusia itu dinamakan dengan nama-nama haiwan? Kalau itu bukan laknat, apa lagi? Dahlah haiwan, najis pula tu, kotor. Jadi perhatikan perkataan-perkataan ini. Jangan mudah melontarkannya, kerana dikhawatiri kita mendoakan kecelakaan atas orang-orang yang dekat dengan kita, atau barang-barang yang kita sendiri guna. Tak guna punya kereta pun tak jalan terus. Tak guna, gila ke betul, sial, apa lagi, suwe, syaitan, macam-macam lah. Kata-kataan ini dikhawatiri boleh membawa kepada erti laknat, yakni dijauhkan daripada rahmat Allah dan segala apa kebaikan.